Hello. Ya, sir. 3 ekor ketam RM48 je. Betul? Bolehlah ini try. Okey, saya nak order yang ketam RM48 yang kat depan tu. Saya datang ramai. Saya rasa macam saya nak order package berbuka sekali kot. Package sudah 98. Okay. Alright, terima kasih. Tiger prawn superior soy sauce. Sizzling tofu, crispy double flavor chicken, ketam L size potato tinggi, masak sweet and spicy chicken, masak nyonya sauce. Kau cakap? Betul. Alright, itu saja First time juga ni nak makan ramai-ramai. First video lah. Crispy double flavor variety fried chicken. Double flavor dia buat crispy. Ini ayam juga tapi dia buat style Thai. Rasa dia masam lah. Biasalah Thai kan masam kan. Tapi sedap lah. Cakap dengan nyonya sos. Allah. Cakap dia sedap buat kan. Sos dia. Wow. Sizzling bean curd. Sedap lah cara dia masak. Wow. Superior sauce tiger prawn. Macam. Orang cakap makan kepala udang jadi bodoh. Bodoh pun bodoh lah. Sini seafood dia semua fresh. Ada kat tangki luar tu. Boleh tengok. So tak ada yang sejuk beku dah mati ke apa ke. Weh, makan ketam dah pula Mr. Crab. Ketam ni harga dia RM48 Giga pula tu. Oh, kepala je. Kacau. Tak tahu saya nak buka. Ada orang tolong buka kan. Bismillah. Kamu yang tak makan chicken, awak tanya visual. Alright, so far semua sedap. Seafood best. Dia punya ikan dengan yang penting crab dia best. Boleh repeat lagi insyaAllah. Alright.